Okay guys, so aku Nazir daripada Kaki Speed. Jadi hari ni aku nak tunjuk kat korang macam mana kita nak setting OBD meter Luffy punya jam ikut waktu GPS. Okay guys, sekarang ni aku tunjuk korang macam mana kita nak set up Luffy OBD meter kita. Okay, so yang model ni adalah model X7 yang ada display jam. Kalau kita tengok pada jam ni adalah pukul 3.16 dan waktu sebenarnya adalah pukul 11.16. Okay, so sekarang ni kita pergi ke bahagian menu, kita cari sistem setup, kita tekan enter, lepas tu kita cari GPS time, turun ke bawah, GPS time, kita tekan enter. Bila kita dah masuk ke dalam ni, dia ada clock format, time zone, kita tekan enter, kita naikkan kepada 8, iaitu waktu Malaysia. Kita tekan back balik, lepas tu kita terus keluar. Sekarang waktu dia dah tepat sama dengan display Android korang. Inilah cara untuk setup Luffy OBD meter X7. Okay guys, jadi situ saja pembelajaran hari ni. Andai kata kalau korang nak dapatkan meter OBD Luffy ni, korang boleh terus layari website www.luffymalaysia.com. Jumpa lagi.